Sahabat yang dikasihi semua, boleh tak penuhkan ruang bahagian depan ni? Jadinya ni, sahabat yang tengah tu ke sini boleh? Mem sini. Supaya lebih berkat. Bila berdekat dengan guru, insya-Allah lebih berkat. Betul tak? Betul Ustaz Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Assalamualaikum. Barakat. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah, dengan izinnya kita dapat berkumpul dalam tazkirah santai pada petang ini sempena Ma'al Hijrah yang bertajuk Hijrah dari Mi kepada Wi. Betul tak? Sekarang kita Wi kan? Nampak kita dipecah belahkan ni. Selamat datang diucapkan penceramah jemputan kita, Prof. Dr. Muhammad Mahdi bin Muhammad Jamil yang berusaha pengarah serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini tema kita agak unik, iaitu Back to Nature, iaitu tema ubi. Kalau kita lihat dalam Islam, konsep kembali kepada alam atau tazakur betul Ustaz iaitu mengambil pengajaran melalui ciptaan Allah adalah satu tuntutan. Ubi ni sifatnya tumbuh di dalam tanah, tersembunyi, tunduk dan melambangkan sifat tawaduk. Sama seperti kita warga CVL. Bukan CTL, CVL. Kita baru nak ubah jadi CTL sampai semua sabar. Tengok, nampak kan? Saya laju kan? Agenda ada. Ada orang tu tak sabar nak balik fakulti. Kita datang daripada pelbagai PTJ, sebagaimana Ustaz maklumlah, pelbagai latar belakang, kepakaran dan pengalaman yang berbeza. Namun seperti ubi yang pelbagai jenis, ada ubi yang kita nampaknya tadi saya nampak ada ubi kayu, ubi keledek, ubi keladi tak ada. Apabila dihimpunkan di atas satu meja, ia menjadi satu hidangan yang lengkap, harmoni dan menyelerakan. Begitulah indahnya hijrah daripada mementingkan diri sendiri, iaitu mi, kepada kekuatan sebuah pasukan, iaitu wi, demi memajukan CVL. Okey, saya tak mau cakap panjang-panjang lagi, nanti Dr. Zul ketawakan lagi besar gelak kan. Okey, kini tibalah waktu yang kita nantikan, sesi perkongsian rohani bersama penceramah khas kita. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Prof. Dr. Muhammad Mahdi bin Muhammad Jamil untuk memimpin bacaan doa dan seterusnya menyampaikan tazkirah beliau yang bertajuk Hijrah dari Mi kepada Wi. Okey, silakan. Ustaz dia. 1 jam Ustaz. Tak kisah kurang pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزا الله أن محمدا ما هو أهله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي صلى الله عليه وسلم رسولا اللهم اغفر لنا ذنوبنا لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua petang-petang hari Jumaat? Semua semangat kan? Ada tema ubi lagi. Itu bagus. Dari tema Ustaz, bawa rambutan ubi mana kena? Dia out of the box bagi. Ya Alhamdulillah, saya tengok santai sikit lah grup ni, tempat ni macam santai sikit. Kalau penceramah pun tengok kalau macam straight sangat, jadi kita tension juga kan? Tapi CBL ni ialah nama dia dah bertukar-tukar. Dulu saya kenal daripada awal dulu, masa duduk belakang ni dah orang pun dah bertukar, tapi orang yang lama-lama tu ada lagi. Banyak yang saya kenal lah. Banyak yang memang kita selalu berjumpa, kawan-kawan jugalah kan. Jadi bila kata ada tema ubi tu, saya terkejut juga. Alamak, apa nak ceramah ni tema ubi ni kan. Tapi yang bagusnya ketua dah bagi kan. Dia dah bagi sikit idea. Macam ni rupanya tema ubi kan. Lain-lain orang, lain-lain kefahaman kan. Kalau macam dalam kelas, saya ni sebab bila orang panggil saya ustaz je, saya takut. Muhammad tahu Muhammad kan, orang panggil ustaz je saya takut je. Sebab saya pensyarah biasa je, bukan ustaz. Tapi saya cuba-cuba berkongsi ilmu. Maknanya kita semua boleh buat. Maknanya dakwah ni semua platform kita gunakan, di mana saja. Kalau contoh kata CBL ni dia punya function dia sangat meluas dan banyak memberi kebaikan kepada orang. Maknanya universiti, pelajar, pada staff, lagi-lagi kepada orang ramai, masyarakat. Sebab dia online dia tu. Bila online ni kita pun cemas sikit. Online kan? Sebab dia telecast, dia punya knowledge tu, coverage dia lagi broad kan, merata pergi. Jadi sebenarnya walaupun satu kebaikan kita buat, ganjaran dia sangat besar di sisi Allah SWT. Macam kita buat apa kebaikan, satu kebaikan pun lah, tolong orang angkat barang pun, dia menjadi satu kebaikan. Kan ada orang kata apa, angkat barang, yalah, sekali turun flight, tengok ada satu orang yang dah berumur sikit, tak boleh angkat beg dia. Kita tolong usung beg dia, bawa sampai immigration. Lepas immigration dia masuk hotel, sampai hotel dia check in, dia selamat. Dan dia pun buat ibadah umrah dia sampai habis. Umrah dia pula lagi banyak daripada kita, 5 kali dia buat. Kita buat 3 kali je. 5 kali dia buat habis ibadah dia. Tuan-tuan rasa orang yang angkat beg tu dia dapat pahala apa? Ya, orang tu buat umrah 5 round tu, semua pahala tu dia dapat, walaupun dia hanya angkat beg dia saja. Orang yang driver bas daripada UTHM ni, hantar semua jemaah pergi ke KLIA, dia dapat apa? Nama driver bas, bila dengar macam driver je. Tapi function dia, dia punya kelebihan, ganjaran Allah bagi pada dia. Kalau 40 orang naik bas tu pergi buat umrah, balik 40 umrah yang mabrur, pahala tu menanti dalam kubur untuk dia. Jadi kita ni bersyukur, kita ni Allah SWT jadikan kita orang Islam. Allah jadikan kita orang yang ada kalimah la ilaha illallah. Dan kita ni di bawah jagaan Allah SWT, di bawah pemeliharaan Allah SWT. Tak ada satu benda pun yang kita takut, melainkan Allah SWT dalam hati kita. Kita hanya beriman pada Allah, takut pada Allah, sujud pada Allah, taat pada Allah, dan ikut cara Nabi SAW. Kita naik kapal terbang,
Kita naik flight kan. Kita serahkan diri kita pada siapa? Dan yang bawa tu siapa? Kita percaya pilot. Kita pernah jumpa pilot tu. Tak mana punya pilot ke bawa kan. Kita tak pernah jumpa pilot tu. Berapa jam dia pernah bawa kapal terbang pun kita tak tahu. Maksudnya successful take off, successful landing, kita tak tahu. Tapi kita percaya pada dia. Satu patut kita duduk dalam flight tu. Dan kita baca doa lah kan. Doa naik kapal terbang, doa gugup, doa gemuruh, semua kita baca dah. Kan? Ada orang dia takut naik kapal terbang kan. Tapi ada orang okey dia naik. Jadi dia pun dah duduk percaya pada pilot tu. Dia mana dia bawa memang akan sampai lah. Ada kita naik tu kita kata, tanya sebelah, babe, agak-agak sampai tak dia ni bawa? Kita tanya. Ataupun ada orang tanya kat kita kat sebelah, kau rasa macam mana? Agak-agak sampai tak flight hari ni? Kita tak buat dah benda macam tu. Sebab kita dah yakin, kita dah serah diri kita. Kalau kita boleh serah diri kita 100% pada pilot, kenapa kita tak boleh serah diri kita 100% keyakinan kepada Allah SWT? Kita manusia lemah. Ada masa-masa tu syaitan ganggu, pemikiran kita ganggu, psikologi kita ganggu. Macam-macam benda akan ganggu kita. Kan? Dalam gangguan tu kita pun jadi lemah. Sebab Allah SWT memang dia ciptakan manusia ni dalam keadaan manusia ni ada sifat keluh, kesah, gelisah. Memang ada. Semayang, kita semayang dah. Kita semayang 5 waktu semayang. Ada semayang 4 waktu. Temak bos saya hari ni 4 waktu je. Besok pun 5 waktu. Tak ada. Orang semayang pun 5 waktu. Semayang dah tapi gelisah lagi. Kenapa? Kita dah semayang. Tapi masih rasa macam tak selesa lagi. Kenapa? Tu lumrah kehidupan. Kan? Allah datangkan macam-macam perkara dalam kehidupan kita. Ujian datang. Sikit-sikit ujian sana, ujian sini. Lain orang, lain ujian dia. Kita tak nampak. Kita nampak dia ni kaya. Kereta banyak, rumah banyak, bisnes besar. Kalau dia keluar daripada rumah, sempoi je kita tengok kan. Rupa-rupanya dalaman tak kaya. Malam tak boleh tidur. Apa kan? Malam kena makan pil good night dia panggil. Tahu kan ada pil good night. Kena bancur dengan susu kena minum baru boleh tidur. Bancur dengan susu, makan ubat pun tak boleh tidur sampai subuh. Subuh dekat subuh boleh tidur 1 jam boleh tidur. Rupanya nikmat tidur tak ada. Kita ni tak kaya sangatlah. Kerja bukan ada bisnes sendiri, kereta pun kereta yang 10 tahun sudahnya. Kan kalau bawa memang suspension semua bunyi bunyi kan. Tapi balik kerja, selesai semua benda kerja tugas rumah, time tidur letak kepala belum sempat lagi. Suami tegur, kita dah dah masuk dah alam lain. Suami baru nak bercakap kan. Kat mana dah? Dah tengah racing dah kat highway. Racing kan. Ataupun suami pun sama. Baru nak cakap, suami dah masuk dah. Langit ketiga dah sampai. Sebab Allah bagi kita nikmat tidur. Nikmat tidur ni pun satu benda yang sangat besar. Begitulah dalam kehidupan seharian. Allah SWT bagi kita semua ni banyak nikmat Allah bagi. Nikmat tidur, nikmat keluarga, nikmat ada pasangan, nikmat ada kerja. Kan? Nikmat pasangan pun satu. Hari ni kita ada isteri, kita ada suami. Kita bersyukur tak kita ada suami dengan isteri ni? Kita syukur tak? Syukur, bagus. Syukur kita buat apa? Kita layanlah dia dengan bagus. Dia belum minta kita dah bagi dah. Dia nak air kita dah sediakan. Dia nak makan kita sediakan. Dia nak baju baru kita dah belikan. Dia minta setahun tak beli-beli lagi. Tunggulah duit tak cukup kan. Bila kita akan menghargai pasangan, kita tengok kehidupan kawan-kawan kita kan. Saya tanya tengok. Bila pasangan tu dah tak ada. Bila tiba-tiba isteri meninggal, suami ni seorang-seorang kan.
Hari pertama dia cari seluar dalam tak jumpa dah. Mana? Seluar dalam tak ada. Nak pergi kerja ni. Satu hari pergi kerja tak pakai seluar dalam kan. Sebab dulu isteri yang gantungkan dalam almari. Okay, ni seluar dalam bang, ni singlet, ni baju, ni kasut, ni stocking semua. Oh, ada orang prepare dulu. Lepas tu nak tidur ada orang selimutkan. Bang tidur baik-baik kan, ni selimut. Nak tidur nak minum lagi. Okey, buatkan air dulu. Sampai macam tu. Lepas tu baru dia kata dia minta izin. Boleh nak pergi tidur ni sekarang. Minta izin dulu. Pernah jumpa orang macam tu? Saya pernah jumpa Ada satu makcik ni dia cerita, dia jaga suami dia macam tu. Tapi bila tak ada je, semua berterabur habis. Baju tak jumpa, seluar tak jumpa, ni tak jumpa. Itu baru kita nampak, ya Allah, rupanya nikmat aku ada isteri aku macam ni. Sama juga dengan isteri yang suami dia hilang. Satu hari tengok-tengok suami dia tak ada. Gelabah kita, dah tak nak keluar rumah. Bawa kereta pun tak nak. Sebab selama ni suami bawa. Kan? Jom pergi target, jap. Hari ni beli lauk. Cuma pergi sekali lah. Tunggu sampai petang, tunggu. Tak pergi beli kan? Tak boleh, mana pergi seorang-seorang kan? Kalau macam rumah saya, dia macam tu. Mesti kena ikut dengan saya juga tu pergi. Tunggu. Wujudlah bawa, dah ada lesen, bawa lah sendiri. Tak boleh, kena pergi sama-sama. Tunggu. Jadi, kita hargailah suami kita. Dia ada. Dia selalu tolong kita. Ada suami yang bagus. Kita basuh baju, dia sidaikan. Dia yang tukar lampin anak. Dia yang masak. Ada suami masak. Dia masak kan rumah. Bagus ni suami masak untuk kita. Maksudnya, kita beruntunglah dapat suami yang macam tu. Tiba-tiba suami tu hilang. Baru kita perasan. Terbenung kita duduk. 2-3 tahun juga nak digest benda tu. Rupanya itu adalah nikmat yang Allah bagi pada aku selama ni. Kita tak pernah menghargai. Itu jugalah Allah SWT bagi kita hubungan dengan Allah SWT. Lagi penting. Hubungan kita dengan Allah macam mana? Saya ingatkan diri saya sendirilah. Maksudnya berapa banyak masa kita bagi setiap hari untuk kita communicate dengan Allah. Kita rujuk diri kita dengan Allah. Bila kita rujuk diri kita dengan Allah lagi banyak, lagi kita hampir dengan Allah SWT. Lagi dekat. Apa jadual kita dengan Allah ada buat? Kita buat jadual kerja ada, jadual bangun tidur ada, jadual nak pergi tidur pukul berapa ada. Tapi jadual satu hari ni kita dengan Allah ada. Selain daripada kita sembahyang fardu. Sembahyang fardu mesti kita buat. InsyaAllah kita akan buat. Azan dengar mesti kita berhenti pergi sembahyang. Tambah-tambah kerja dekat ni, UTSM ni dia tak ada macam halangan kerja kat target tu. Kerja-kerja kat luar kan. Nak pergi sembahyang mesti ada jadual. Kita ni azan je boleh berhenti, bos. Solat je, bos pun tak cakap apa. Bagus aku pergi sembahyang, nanti kau doa untuk aku sekali. Kan? Sembahyang. Kita baca Quran berapa banyak satu hari? Setiap hari kita mengaji tak? Satu muka surat paling kurang. Ataupun seminggu sekali baru nak ngaji. Baca Yasin. Berapa banyak masa kita bagi? Hari-hari kena baca Quran. Baca Quran ni lah dia kata satu elemen yang boleh buang stres kerja paling banyak. Stres dalam hidup ni boleh buang banyak dengan berapa banyak kita baca Quran, banyak itulah stres akan hilang. Tuan-tuan percaya? Al-Quran ni, kalau orang baca, dia punya stres banyak mana, banyak itulah dia kena baca Quran. Maksudnya dia kena duduk baca. Dia baca dengan siapa? Baca Quran dengan Allah. Allah dengar bacaan dia. Malaikat naikkan setiap satu huruf bacaan tu. Dengan alasan, ada orang kata saya ni tak pandai baca Quran. Doktor, baca Quran tak pandai. Tapi saya merangkap, bolehlah baca sosok. Tak apa, baca. Dalam hadis disebutkan orang yang merangkap baca Quran, apa-apa kesalahan berlaku dalam bacaan yang naik tu malaikat akan betulkan sebelum sampai kepada Allah. Jadi kita baca. Kita jangan guna alasan, okey saya ni lemah tak boleh baca Quran. Tunggu cari guru dulu baru nak belajar. Cari guru mati dulu. Kan? Jangan sampai cari guru dah mati, tengok kita pun mati. Tak ada dah. Bila yang baca Quran?
Anak kita hantar kelas Quran, kelas mengaji. Betul tak? Sebab apa kita faham pentingnya baca Quran. Anak kita hantar. Tapi kita baru kalau anak kata, "Bapak, hari ni nak dengar bapak baca Quran." Menjajau bapak pusing kan. Anak nak dengar. Sepatutnya anak mak ni, mak ayah ni kena semak anak balik daripada belajar Quran. Hari ni kau belajar apa bang? Cuba baca, bapak nak dengar. Bapak kena semak. Tasmik orang panggil, dengar bacaan dia. Betul tak belajar? Ni kita dah hantar dia belajar lama. Tapi kita tak pernah dengar dia punya mengaji kat rumah. Kena ada jadual dia mengaji. Dia mengaji depan kita dengar. Al-Quran ni. Kalau kita tengok masalah-masalah sekarang ni, selepas daripada COVID ni, banyak isu medical, isu kesihatan. Salah satu adalah tekanan banyak. Anxiety banyak. Kemurungan banyak. Depression banyak. Orang tak boleh tahan. Tekanan sikit tak boleh tahan. Kan? Jadi, orang-orang yang non-believers ni, orang yang tak beriman pada Allah ni, dia kata apa? Humming tu satu treatment. Humming ni apa yang bunyi tutup mulut bunyi tu kan. Tu dia panggil humming kan. Tapi saya nampak satu terapi yang kita ada, orang Islam ni ada, baca Quran. Baca Quran dengan berlagu. Baca macam orang baca taranum, baca dengan dengung kan, baca. Tapi kita rajin lah baca. Bila kita stres dia cuba buka Quran, baca macam tu. Dan saya boleh beritahu stres tu insya-Allah akan hilang on the spot. Tu ubat dia, terapi dia. Tapi orang kita berapa banyak yang percaya dengan Al-Quran ni boleh jadi ubat. Al-Quran ni boleh jadi terapi untuk kita. Al-Quran ni boleh jadi pendinding untuk diri kita. Al-Quran ni boleh jadi pendamping untuk diri kita. Itu sahabat yang paling rapat dengan kita. Sahabat lain, kawan lain, dia akan jaga kita selagi kita baik dengan dia. Tapi Al-Quran ni dia takkan tinggalkan kita sampai bila-bila. Dia akan duduk dengan kita, mati pun dengan kita, dalam kubur pun dia akan membela kita dalam alam kubur. Itu sahabat yang paling baik. Jadi macam mana kita nak tambahkan lagi hubungan kita dengan Allah SWT? Kan? Maksudnya kita nak cari keberkatan dalam kehidupan kita di dunia ni. Keberkatan masa kita, keberkatan kerja kita, keberkatan ibadah kita. Dengan sembahyang sunat kita, dengan kita buat puasa sunat kita, buat amal bangun malam kita, mengadu pada Allah. Berapa banyak masa kita duduk sendirian, pergi awal masjid. Kan? Macam ini hari Jumaat kan, kita pergi awal dah masjid. Biasa kalau pergi lambat macam mana? Relax dulu. Khatib baru duduk naik basikal datang kan. Tengok. Khatib pun baru sampai sana, aku tengok kat jambatan tu. Tunggulah dulu kan. Khatib dah sampai, tak turun juga. Kita relax dulu. Sebab kita tahu masjid panas sikit kan. Tapi pagi haji ni semua masjid dah aircon dah. Kalau pergi awal duduk memang tidur lah. Kan? Baca-baca doa i'tikaf, duduk, telena terus. Sedar-sedar orang kamat sebenarnya kan. Punya sejuk aircon dia. Jadi, khatib datang, kita tengok, kita pun duduk luar lagi. Bila ke masa kita nak masuk dalam? Kan? Sepatutnya sebelum khatib sampai, kita dah masuk. Orang yang datang paling awal dapat pahala seekor unta. Yang last sekali dapat apa? Telur ayam. Kalau dah start khutbah, kulit telur ayam pun tak dapat. Kan? Jadi, ganjaran Allah bagi. Jadi, kita berusaha nak pergi awal. Dan ada adab hari Jumaat pergi. Kalau dah lambat, kita pergi kat mana ada spot, kita duduk situ. Kita jangan kacau dah orang yang dah duduk dah. Ni datang lewat, masuk macam pendekar. Pasal tak? Baju Melayu, samping, songkok semua tinggi. Dia akan start buka laluan tu, macam laluan VIP. Dia tolak situ, tolak situ, tolak situ, tolak. Dia ni tengah tidur, dia tonjol kepala dia sendiri. Kawan tu pun, bangun kan. Sampailah dia nak pergi sah depan. Habis. Ulama kata habis pahala Jumaat. Tak dapat. Sia-sia pergi balik.
Semayang sah, pahala tak dapat. Sebab kita mengganggu semua orang yang datang awal. Pergi semayang Jumaat, macam mana adab dia? Pergi dah nampak kat pintu je kosong, duduk situ. Semayang kat situ. Bila ada kosong nanti baru masuk. Oh dahsyat. Kalau kita baca adab hari Jumaat ni, pergi solat Jumaat, mengganggu orang yang dah pergi awal ni, kita tengok, kita tahu apa yang kita akan dapatkan semayang Jumaat kita. Sebab tu dia kata semayang Jumaat ni kita kena pergi awal. Usahakan diri kita untuk tingkatkan amal kita dengan Allah SWT. Pergi awal, duduk wirid. Kalau Jumaat dah kata keutamaan selawat pada Nabi SAW, jadi kita akan dapat syafaat Nabi. Jadi khusus ulama kata kalau hari Jumaat, ulama kata dah tak buat dah zikir lain, hanya selawat pada Nabi SAW. Selawat je. Paling senang. Apa doktor, susah selawat panjang-panjang. Apa selawat paling ringkas? Sallallahu ala Muhammad. Pendek. Allahumma salli alaih. Pendek. Paling mudah kan? 1000 boleh buat. Tak sampai 15-20 minit, 1000. Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih. Selawat. Hari Jumaat. Nabi akan bagi syafaat pada orang yang selawat pada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, hari ini kita nak tingkatkan amal kita makin hampir dengan Allah SWT. Dengan bangun malam kita. Pernah tak kita duduk malam, bangun awal, ada masa kan kita tersedar. Nampak malam tidur, musim ni lagi banyak tersedar sebab bola kan. Pukul 3 sampai main ni kita tengok kan. Tapi sebelum nak tengok bola, semayanglah 2 rakaat dulu. Semayang tahajud ke, doa, lepas tu tengoklah bola nak tengok kan. Ni tersedar, pergi kencing. Kencing, balik tidur. Kan? Maksudnya, kita tak dapat jemputan daripada Allah SWT. Dia kata siapa yang boleh bangun malam, boleh semayang? Orang-orang yang dapat jemputan daripada Allah. Allah jemput dia. Dia sedar pukul 3, sedar pukul 4, sedar pukul 5. Bangun terus, mandi-mandi siap. Duduk atas sejadah, semayang 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat, semayang tahajud 2 rakaat sahaja satu hari. Istiqamah, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun boleh semayang. Dia ni akan dapat nikmat dia dan dia akan dapat kelebihan doa yang makbul. Orang yang jaga semayang tahajud ni, dia akan dapat doa yang makbul di sisi Allah SWT. Kita boleh nampak orang tu beza. Orang yang jaga semayang tahajud ni, kita tengok dia pun kita suka kat dia. Manis mulut dia. Cakap dengan dia pun orang suka bersembang dengan dia. Kan? Ada. Jadi orang suka. Orang pergi jumpa, Syekh tolong doa untuk saya. Kawan pun datang, tolong doa untuk kami. Gitu. Kan? Itu kelebihan orang. Sebab orang yang bangun tahajud ni dia sangat hampir dengan Allah SWT. Jadi waktu tu lah waktu yang kita nak berkomunikasi dengan Allah. Kita duduk dengan Allah. Depan Allah kita duduk, semayang, sujud. Pernah tak kita bersembang direct dengan Allah? Macam kita sembang? Waktu solat, di luar solat. Dah habis doa, dah habis duduk, sembang Allah. Salah ke? Nanti orang kata aku gila ke? Tak. Tentang malam duduk, kan duduk, cakap dengan Allah. Ya Allah. Panggil nama Allah je suruh. Jangan bercakap lagi, panggil je. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aku nak bercakap kamu, Ya Allah. Tengok menangis ke tak? On the spot kita boleh menangis sebab kita panggil Allah. Dan kita berkomunikasi dengan Allah pada waktu tu. Kan? Itulah cara kita bercakap dengan Allah. Waktu lain kita doa, kita angkat tangan doa. Doa tanpa angkat tangan boleh. Ada orang doa dalam hati je duduk mengadu. Ya Allah, aku ada masalah ni, aku ada masalah ni, aku ada masalah ni. Kesianlah aku, tolonglah aku kan. Aku ni banyak silap kan. Tolonglah aku ya Allah. Dan kita mesti nangis depan Allah. Nangis banyak. 1 jam nangis depan Allah tak rugi pun. Kita dirasa puas hati kita menangis depan Allah. Kita dirasa seronok menangis depan Allah. Kita dirasa beban tu akan hilang.
Dan Allah SWT akan tunaikan apa yang kita minta pada Allah. Allah saja yang boleh selesaikan. Semua masalah yang datangkan pun Allah saja yang boleh selesaikan. Ada masa kita tak boleh nak cerita dengan orang pun. Kita nak pergi cakap dengan orang. Dengan kawan baik pun kita tak boleh cerita. Ada masa tu terlampau jam sangat. Tak tahu nak buat apa. Itulah time duduk depan sejadah tu, terus mengadu pada Allah. Minta pada Allah. Minta pada Allah. 1 jam sembang dengan Allah. Merayu-rayu. Tak cukup, sujud pada Allah lagi. Bila sujud tu, dalam keadaan ulama bagi tahu antara manusia, hamba Allah ni dengan Allah, waktu yang paling rapat dalam dunia ni. Dalam sujud ni. Waktu yang paling rapat. Sebab tu dia kata dalam sujud ni boleh doa. Kan? Nabi ada sebut satu doa. Orang yang dalam keadaan stres, teruk, macam mana pun, kalau dia sujud, dia baca doa, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Siapa baca doa ni, dalam keadaan sujud, minta pada Allah, nescaya Allah akan buang semua dia punya stres dia. Masa tu juga Allah akan angkat. Itu doa, bukan ayat. Nanti saya WhatsAppkan, tak apa. Saya bila dia orang suruh buat slide, saya dah gelabah. Alamak, minggu ni apa nak buat slide kan. Minggu ni tengah macam-macam kerja. Masa telefon tu pun saya bukan kat sini, dekat Pulau Pinang. Saya rasa CVL sebelum ni, Bang Khairul pun dah tanya sekali kan, suruh datang. Saya masa tu pun saya pergi ke mana tak. Terengganu kan, ada jemputan. Jadi saya kata kali ni rasanya ni sama juga orangnya. Jadi saya kata boleh lah kan. Sebab bila kata slide tu kita pun sudah apa slide nak buat ni kan. Sebab waktu tu singkat sangat. Akan datang bolehlah saya sediakan doa kalau apa-apa yang ada. Jadi minta dengan Allah, minta dengan Allah, minta dengan Allah. Perantaraan selawat pada Nabi. Hari ni banyak orang doa, tapi awal dan akhir doa tak selawat pada Nabi. Doa tu lambat naik pada Allah. Kan? Kita tengok imam, kadang imam jadi imam baca doa, mula-mula dia buka dengan selawat, tapi penghujung wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mana selawatnya? Kan dia kata buka doa dan penutup doa kena dengan selawat. Baru doa kita tu naik cepat di sisi Allah SWT. Allah SWT ni Maha Pemurah, Maha Pengasih. Kita minta pada Allah daripada hati ni, kita duduk kat mana-mana pun, Allah sedang berkomunikasi dengan kita. Apatah lagi kalau kita berdiri sembahyang 2 rakaat, Allahu Akbar, kita berdiri. Ulama kata on the spot, bila tertakbir je Allah dah ada di hadapan kita. Kita dapat rasa ke tak? Itu je. Kalau kita tak dapat rasa pun, kita cubalah bayangkan yang kita ni betul-betul berada di hadapan Allah yang Maha Mencipta ni. Jadi kita akan dapat rasa khusyuk, nikmat semayang kita. Semayang kita berkualiti. Makin lama makin bertambah amal solat kita. Kalau tak, kita pun sekadar semayang. Assalamualaikum, terus balik. Cepat. Istighfar tak sempat, wirid pun tak sempat. Jadi, dalam hadis disebutkan orang yang solat, selepas solat bagi salam, istighfar, duduk di tempat yang kita solat, tak bergerak, kita beristighfar. Selama mana kita beristighfar, selama tu malaikat akan beristighfar untuk orang yang bersolat tadi. Sebab tu orang tak mau duduk. Perasan tak? Orang tak mau duduk sebab apa? Dia terlepas kebaikan ni. Sibuk, orang sibuk. Semua orang sibuk. Orang nak pergi sana, nak pergi sini. Takkan nak duduk 2-3 minit je, nak istighfar, nak doa. Tak sempat. Mufti Zainal Abidin, arwah dah meninggal. Disebutkan, selepas setiap solat fardu, doa kita ni makbul macam kita doa di hadapan Hajar Aswad. Doa kita ni makbul macam doa di hadapan Hajar Aswad.
Asal orang perempuan semayang awal waktu lah. Azan, dia duduk depan sejadah, dia semayang. Dia pun dapat benda yang sama. Orang lelaki semayang berjemaah, lepas tu doa tu makbul. Tapi berapa orang yang lepas semayang tu dia doa. Terus bangun balik sana nak ke sini. Nak bagi masa 2 minit untuk Allah pun kita berkira lagi. Beribadat kita. Jadi kita rugi. Banyak kerugian dia. Kita nak cuba tambah baik ibadat kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Kita tak rindu ke nak jumpa Nabi? Kan? Kita selalu sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca kisah Nabi, kita dengar Nabi selalu doa untuk kita. Kita tak rindu ke nak jumpa Nabi? Duit kita ada, kita simpan dalam bank. Tapi kita tak nak pergi jumpa Nabi. Nabi kat mana? Ada kat Madinah, kan? So tempat ziarah Nabi. Tak apalah, simpan duit dulu doktor, bagi duit banyak sikit. Simpan buat apa banyak-banyak duit? Duit dah 20,000 ada. Tak ada, saya nak pergi haji dulu. Haji cerita lain. Kalau daftar sekarang umur 90 pergi. Kan? Jadi satu ustaz ni dia sebut kat saya, kita tak rasa ke nak rindu nak pergi rumah Allah Subhanahu Taala yang paling mulia atas dunia ni? Tu Kaabah. Kamu ni Mahdi, kamu tak rindu ke nak tengok Kaabah ni? Kamu tak rindu ke? Kamu tak rindu ke nak pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hari ni kawan kita, ahli keluarga kita sakit, kita pergi ziarah, kan? Seorang kita pergi ziarah. Jom, sahabat kita sakit, kita ziarah. Ini ziarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu jasad yang paling mulia atas dunia ni ada, kita tak pergi ziarah pun. Kan? Apa alasan kita tak pergi ziarah Nabi? Kita sibuk. Kita tunggu masa yang sesuai. Tunggu bila aku bertaubat, nanti baru aku nak pergi jumpa. Kan? Kalau kita dah ada duit, isi borang. Payah untuk umrah 7-8 ribu sekarang. Pergi. UTS Shaman ada buat bagus lah tu. Pergi dengan dia orang. Pergi, bila kita pergi sampai tengok Kaabah, tanyalah orang yang first time pergi Kaabah, dia tengok Kaabah tu dia sebab macam mana. Kita nak rasa benda tu. Nak tengok rumah Allah SWT. Dan kita nak rasa macam mana bila kita pergi berdiri depan Nabi SAW. Makam Nabi. Kan? Berdekatan macam tu. Baru berapa depa je antara kita dengan Nabi. Kita solat di masjid Nabi, tempat Nabi pernah beribadat, duduk situ, kan? Jadi ni semua kita nak kena fikirkan. Sebab semua yang ada ni semua bayar-bayar saya je sebenarnya. Dulu kita muda-muda masuk kerja. Sekarang ni semua kita rasa sama dah lah. Mungkin seorang dua je lah yang muda. Yang lain semua bayi-bayi kita. Jadi ni dah sampai masa. Umur kita pun dah jejak 40. Kita dah dianjurkan untuk baca doa umur 40. Kan? Bila kita dah umur 40, kita dianjurkan baca doa. Apa dia? Sabar. Jadi doa dia apa? Kita pernah dengar lah. Bila umur 40 je dianjurkan baca doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baca doa. Siapa-siapa yang dah umur 40 kena baca doa. Tanda kita mensyukuri segala nikmat yang Allah bagi sampai sekarang. Kita sihat, kita ada keluarga, kita ada anak, kita ada zuriat, kita ada pekerjaan, semua kita ada ibu bapa kita boleh jaga mak ayah kita. Kita boleh khidmat mak ayah kita. Kan? Berapa kali kita telefon mak ayah kita? Dalam seminggu, mak ayah jauh, kita telefon tak? Atau tiap-tiap hari kita telefon. Tu memang kalau grade SPM tu dia kata A+. Kalau hari-hari telefon. Dah makan, dah minum, tanya khabar. Seminggu sekali pun tak telefon. Acau. Kan? Pasal apa? Sibuk. Saya sibuk ni jawatan tinggi kat universiti. Kan? Tak boleh, saya tak boleh.
Saya lah orang yang paling sibuk dekat jabatan FKE kata contoh. Bukan CBL lah kan. Bukan CBL dia marah, doktor pilih saya tu kan. Saya orang paling sibuk. Tak sempat nak telefon mak ayah. Seminggu sekali pun tak. Sebulan sekali nak ziarah pun tak. Dia dah umur 70, 80. Mak ayah kita tunggu kita. Tak apa, ada adik-beradik lain. Habis kamu tak payah. Adik-beradik lain dapat masuk syurga, kamu tak payah masuk syurga. Tak apa, Kak Long ada, Abang Long ada, semua boleh jaga. Kita tak payah jaga. Tak sama. Itulah jasad yang telah melahirkan kita atas dunia ni, ibu ayah kita. Kita tengok muka dia je dah dapat pahala. Tengok muka, balik pergi tengok muka dia, kita pandang wajah ibu ayah kita ni dengan kasih sayang. Pandang wajah dia. Allah bagi pahala macam ibadah umrah. Cuma. Allah SWT bagi ganjaran macam tu. Kita tengok muka dia, umur dah 70 kan, dah 80-an umur dia. Dia pun dah tak bermaya macam dulu. Kalau dulu dia sihat, dia boleh berjalan sendiri, tak payah tongkat. Kita tengok dia tak? Kita tengok dia dengan kasih sayang tak? Kita tengok dia dengan perasaan kesian tak? Sama macam dia kesian kita dulu. Sama macam dia kesian kita dulu. Ataupun kita mengamuk dengan dia. Kan? Kadang dia kata, ulama kata, orang tua bila dia punya cycle dah berubah kan, dia dah masuk 70-an, dia dah masuk 80-an, dia akan mula bercakap macam budak-budak balik. Tapi anak-anak ni tak sabar dengar kan. Kan? Anak-anak tak sabar, habislah kita. Kita pun lepaskan perkataan. Sebenarnya kita bersalah dan berdosa. Sebab dia dalam fasa umur yang penghujungan. Lagi banyak kita nak kena bersabar. Kalau dia masuk 80, 90, tiba-tiba dia jadi tak ingat kita. Datang nak ziarah, kau siapa? Kau pergi balik ni. Aku tak nak jumpa kau. Rupanya dia punya memori dah tak ada. Lama duduk sembang, baru dia ingat. Oh ni anak yelah, baru dia ingat balik. Bila dia ingat, baru dia nangis. Oh, dia ingat anak dia. Rupanya dia duduk tunggu anak dia, bila anak dia nak datang. Mak ayah kata. Tu kata kadang anak kata, habis ayah saya dia cakap macam tu, bolehlah saya marah dia sikit doktor. Kan? Habis time dulu awak kecil-kecil sakit, tengah malam dia bangun, dia susukan awak. Kan? Tengah malam dia bawa lari pergi hospital emergency. Awak kena sawan, tak berhenti-berhenti. Jasa mak ayah kita tu, kita tak boleh bayar. Ada orang tanya, macam mana aku nak bayar jasa mak ayah aku ni? Saidina Umar Khattab, masa dia, waktu dia tu, khalifah ni, ada satu orang pemuda ni, dia bawa ibu dia ni kat belakang ni. Di junjung belakang ni, dia buat satu haji ni habis. Dia datang jumpa Saidina Umar, dia kata, wahai Saidina Umar, habis ke aku punya jasa yang terbalas ke jasa aku terhadap ibuku? Saidina Umar kata, seteguk susu yang kau minum pun belum bayar lagi. Seteguk susu yang kamu minum daripada ibu kamu pun belum bayar lagi. Tu buat haji bang, satu duduk belakang ni tak turun sampai habis, komplit semua. Kalau anak tu asyik sound dia, maki dia, marah dia, terasa merajuk dengan dia, macam mana nak bayar balik? Tak faham kita kan? Ada seorang sahabat yang datang, dia mengadu, bapa aku ni asyik habiskan duit aku. Mengadu pada Nabi. Jumpa Nabi, kata, bapa aku ni dia asyik belanja, guna duit aku, guna ni, dia duduk saja kat rumah. Apa Nabi kata? Apa yang kau punya, semua harta benda yang kau ada ni, termasuk diri kau sendiri, jasad kau ni, adalah milik bapa kau. Apa pun dia boleh buat, dia kata. Kau tak ada hak nak tanya. Jadi kita nak berhati-hati lah kan. Kalau berdepan dengan orang tua-tua ni, kita nak berhati-hati. Cycle tu akan datang. Besok ni kita pula ditua. Anak kita pula dijaga kita kan. Jadi cycle tu akan datang.
Tapi orang yang bertuah siapa? Siapa yang dapat jaga orang tua dia sampai ke akhir hayat dia. Dapatlah keberkatan dia. Dunia pun dapat, akhirat pun. Apa keberkatan dapat? Orang yang khidmat orang tua dia, langit dan bumi ni doa untuk dia. Segala hidupan ni Allah ciptakan langit dan bumi ni doa untuk dia, keberkatan terbuka sampailah dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang jaga orang tua. Sebab tu benda ni sangat besar. Orang yang dapat khidmat orang tua dia je dapat kelebihan fadilat tu. Jadi tuan-tuan, kawan-kawan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Samping inilah keberkatan kita usahakan ibadat-ibadat kita ni, kita pun nak usahakan ibadat kerja kita. Apa niat kita datang kerja? Orang tanya, datang kerja lah, CVL nak tukar nama lagi ni. Kan? CVL tukar nama lagi, leceh, doktor, pening kita. Orang sama lagi kerja kan. Kerja je lah kan. Tukar nama. Semua kena punya branding kan. LKI kena, semua dalam keadaan resah, gelisah. Kita ni hala tuju ke mana ni? Tak apalah, nanti tengoklah kan. Di mana kita. Jadi kita nak mantapkan juga kerja kita. Apa niat kita pergi kerja? Niat nak mencari rezeki. Kan kita pergi pagi-pagi keluar nak mencari rezeki. Rezeki daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan buatlah. Kita buatlah yang terbaik. Siapa datang minta tolong pun kita tolong. Kita bantu dia. Tanpa berkira. Ni bukan kerja aku lah, ni Jenab mak kau pergi cari. Jenab ada kat belakang tu, dekat store tu. Suruh Jenab yang buat kerja. Tak. Orang tu datang kat kita, sebenarnya Allah hantar dia tu nak bagi pahala kat kita. Kita fikir macam tu, positif. Kalau kita fikir, ni bukan kerja aku, bos asyik suruh aku je kan. Tuan-tuan pernah perasan kalau kita pergi kedai makan, kucing datang kat kita. Tu ulama kata apa? Sebenarnya Allah hantar kucing tu untuk kita kongsi rezeki kita dengan dia. Kucing datang kan? Tak ada, habis. Datang lagi kucing ni, aku sepak kau. Kucing melambung sampai ke parking kan. Jadi kucing datang, Allah hantar. Saya dulu, kita nak belajar untuk ringan-ringankan tangan kita lah kan. Walaupun RM1, RM2 bagi je lah. Tak kurang pun duit kita kan. Kadang-kadang kita kira juga, sedekah lagi. Tak makan datang sedekah. Sebenarnya Allah hantar dia datang. Jadi ada tu ulama' dia dah meninggal dah, dia pun dia pesan kat saya, jangan suruh dia pergi dengan perasaan yang hampa. Bagi dia walaupun sikit. Ada berapa RM1, RM2, bagilah. Daripada dia pergi tangan kosong, dia datang tengok, minta kat bang. Dia datang kat kita tu ada sebab. Bagilah kat dia RM1, RM2 dia pergi. Kucing pun sama, jangan sepak dia. Bagi makanan kat dia jauh, dia pergi. Rezeki. Sebenarnya Allah nak bagi pahala. Mungkin dengan bagi makan kucing tu, Allah bagi kita masuk syurga. Kita tahu. Belum tentu kita kata saya semayang 5 waktu, ibadat, zikir, Quran, semua sedekah banyak saya buat. Belum tentu amalan kita diterima. Tapi amalan ihsan, kebaikan kita buat pada binatang je, Allah bagi kita masuk syurga. Sama juga dengan kerja. Ada orang datang minta tolong kerja kita pun dah nak balik lah. Biasalah kalau government punya ni, apa dia buat? 4:30 dah ni. Bini duk tunggu kat rumah, suruh balik kata. Tarik shutter, rap, balik. Balik dulu. Berapa kali kita kena? Saya pergi pun kata nak bayar pejabat kan. 4:30 dah cik, tak boleh masuk. Office kan tutup pukul 5. 4:30 dah tak mau terima dokumen kata. Tak apalah cik, kita buat apa, kita pun makan gaji. Saya pun balik lah, saya faham. Kita pun kerja kerajaan kan. Majoriti macam tu. Tapi apa salahnya kalau kita mudahkan urusan orang lain? Hari ni kita mudahkan urusan orang lain, satu hari kita susah, Allah hantar orang datang mudahkan urusan kita. Memang Allah mudahkan urusan kita. Kan? Allah akan hantar orang baik-baik datang. Kita duduk, macam mana cik? Cik nak buat apa? Tak apa, mari sini. Saya buatkan. Saya pernah pergi, tuan-tuan saya cerita, pejabat nak buat pendaftaran ni. Dia ada ke nak photostat untuk kita? Photostat, dokumen tak cukup, ada dia nak photostat. Tu, nampak tu, kedai bawah tu. Bawah tu ada satu nyonya situ, pergi photostat sana, datang balik. Pasti yang beratus semua kena pergi. Kali saya pergi, macam mana tak cukup dokumen ni cik?
Itulah saya dah terlupa lah cik. Tak apa, bagi sini. Saya putus state kan. Dia yang putus state bagi. Saya tak pernah pergi. Sebelah saya tu kena turun bawah. Kan? Maksudnya apa? Allah hantar orang tolong kita. Kita pun minta tolong pada Allah, nak masuk mana pun kita baca doa pergi. Allah bantu kita. Macam mana ibadah kerja kita, sejauh mana amanah kita buat kerja kita, tugas kita, sebanyak tu keberkatan Allah bagi dalam rezeki kita. Betul tak? Lebih masa tak apa, lebih. Ada masa kita keluar. Kan kita keluar pergi sana. Macam saya fikir ada masa saya keluar, saya ganti masa saya. Ganti, okey, kita buat balik kerja-kerja yang out of time. Kita buat lah. Boleh je. Time orang lain rehat, kita tak rehat, kita duduk buat kerja. Ganti balik. Allah akan bagi balik keberkatan dalam rezeki kita. Kan? Sebab janji, macam mana burung-burung yang pergi pagi-pagi keluar, cari rezeki, balik perut penuh. Allah yang bagi rezeki kan. Adalah sikit saya tengok ada hadis yang saya jumpa berkenaan dengan kerja ni. Saya bacakan An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan taruhu bitana. Tayr ni maksudnya burung. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Dia akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Ia keluar pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang petang dalam keadaan kenyang. Pagi keluar lapar, balik kenyang. Rezeki Allah bagi. Itu burung. Riwayat Sunan Al-Tirmizi, hadis 2344. Satu lagi, daripada Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, usaha apa yang paling baik bersih? Baginda menjawab, kerja yang dilakukan dengan tangan sendiri dan setiap urus niaga yang jujur. Jadi kita jujur dalam urusan kita. Kita buat, bantu orang, tolong. Satu lagi hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya takdir setiap jiwa telah ditetapkan. Umur tidak bertambah melainkan dengan berbuat baik. Takdir tidak berubah melainkan dengan doa. Dan sesungguhnya seorang boleh dihalang daripada mendapat rezeki kerana dosa yang dilakukannya. Alhamdulillah. Jadi kita memang niat kita bertugas, bekerja semata-mata kerana Allah. Pagi keluar niat kita pergi kerja, niat ibadat. Kita pergi ni kerja ni, niat kita ibadat. Sampai balik rumah petang, Allah bagi pahala kita beribadat pada Allah SWT. Tu pelik tu. Orang kata, oh pergi kerja tak dapat pahala. Tak. Mencari rezeki dapat pahala. Kerja yang betul dapat pahala. Niat keluar daripada rumah dengan niat saya pergi ni kerja ibadah kerana Allah SWT. Dapat pahala. Apa lagi? Semua yang kita buat dah confirm dapat pahala. Jadi kita cubalah cari sedikit demi sedikit pertambahan sempena tahun baru. Ingat tahun baru kan? Macam Ma'al Hijrah ni orang tak sebut sangat tahun baru kan? Orang tunggu Happy New Year 27 kan? Sebenarnya inilah tahun baru kita. Tahun baru kita dah mula. Saya termasuk saya azam. Bakarlah. Bakar sate bagi kawan-kawan makan. Jadi kita tambah kita buat jadual aim. Apa amal yang kita nak tambah tahun ni? Selama ni kita dah buat sembahyang fardu, puasa sunat, zikir, baca Quran. Kalau saya sebelum ni saya baca Quran 3 muka surat, mulai tahun ni saya nak baca setengah juzuk sehari. Ataupun saya nak baca 1 juzuk sehari. Saya nak sembahyang sunat duha 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat, tak banyak. Pukul 10 mesti saya berhenti, saya akan sembahyang sunat duha 2 rakaat. Saya nak azam bangun sembahyang tahajud hari Khamis, malam Jumaat, walaupun sekali seminggu.
Tapi kalau kita memang dah sentiasa bangun tu, alhamdulillah dah boleh pecut lah tu. Dan saya nak belajar, ada satu tips saya bagi kan, kita boleh bangun baca Quran sebelum waktu subuh. Itu paling power sekali. Orang ni biasanya dia takkan nyanyok, tak kena penyakit-penyakit, lupa. Dia punya satu hari punya urusan Allah bereskan. CVL punya pejabat ni kena settle lah pagi. KPI bos semua. Pagi masuk, petang selesai. Sebab apa? Baca Quran sebelum subuh. Sebelum azan subuh, duduk baca Quran. Sebab Allah yang akan hantar malaikat untuk uruskan semua urusan kita. Siapa-siapa pun. Katalah hari tu kita nak pergi pejabat, nak pergi satu pejabat kerajaan, ada urusan nak buat apalah. Tuan-tuan bangun sebelum subuh, sembahyang sunat 2 rakaat tahajud, duduk baca Quran sekejap. Tuan-tuan tengok urusan pergi pejabat hari tu macam mana. Allah akan settlekan semua tu dengan sekelip mata je semua. Jadi insyaAllah tuan-tuan, jam pun dah pukul 4 dah. Masa untuk saya sejam aja. Dia tak boleh lama-lama sangat. Jadi kita pun ambillah mana-mana yang baik lah kan. Sebab tu kata benda ni dia macam pesanan. Baguslah kalau CVL boleh buat event macam ni. Sebulan sekali buat, atau tak tahulah sini macam mana kan. Kira memang bagus. FKI memang dia orang buat lah selalu. Dia ada buat lah setiap minggu ada buat, setiap bulan ada. Sebenarnya agama ni dia mesti selalu diperingatkan. Kita ni manusia, selalu lupa. Kita tak ada yang baik, tak ada yang buruk. Maksudnya tak ada kau lagi baik pada aku lagi baik pada kau, tak ada. Sebenarnya ending tu yang penting, penghujung dia. Kan? Time ending tu kalau tergelincir habis bang. Ada tua-tua ni macam-macam ni. Jadi kita cuba. Tua-tua ni lagi banyak kita banyakkan masa di masjid. Kita banyak AJK masjid. Kita pergi buat kerja-kerja amal. Kerja-kerja CSR yang berbentuk amal. Macam Muhammad ada buat lah. CVL dia ada wakil. Dia pergi ke madrasah. Ada satu madrasah saya tahu sini. Dia pergi. Jadi dia pergi dah tolong buat sistem. Banyak. Ada madrasah banyak. Tuan-tuan boleh buat grup 4-5 orang pergi cari. Madrasah ni ada keperluan apa. Kita bantu lah. Teknologi yang ada. Ataupun apa sumbangan yang kita bagi. Alah duit gaji kita kan. Kalau kita bagi sekampit beras bulan pun. Budak-budak hafiz tu makan. Dia baca jadi hafiz Quran. Akhirat kita mati. Masuk dalam kubur kita bangun. Allah dah tulis. Hafiz Quran ada berapa orang lah buku kita. Padahal kita bagi apa? Bagi beras sekampit. Kan? Tapi susah kan orang nak bagi kan. Kalau kata orang tak tahu dia susah. Jadi kita fikir jauh. Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita kebaikan lah. Allah bagi kita taufik hidayah, bagi kita kekuatan, kesihatan. Kan? Kesihatan ni kena jaga. Tu pun amanah tubuh badan kita. Kita jangan main bedal musim durian. Bedal semua durian kita makan. Durian king tak king, semua kita makan. Sekejap lagi masuk hospital kan. Ataupun kencing manis tak terjaga, darah tinggi tak terjaga. Kita kena jagalah. Buat exercise sikit kan. Pagi kena berjalan. Ubat yang paling baik apa? Exercise lah. Setiap hari nak berjalan. Kalau boleh jalan, insya-Allah Allah SWT akan bagi panjang umur kita. Ubat makan. Jangan ubat ni berhenti sendiri. Banyak orang dia jadi doktor pakar. Baru dapat ubat sebulan, aku dah sihat apa? Boleh tukar ubat. Boleh berhenti ubat. Kata apa? Dia sendiri berhentikan ubat. Tu saya panggil dia doktor pakar ni. Tak makan dah ubat dah tinggi. Tak makan. Dah lama dah setahun. Kecil manis. Tak nak lah makan ubat. Dia bagi dah ubat. Ada sebemban tak makan. Kenapa? Simpan. Setahun tak makan. Tengok cek gula berapa? 20 lebih. Gula 20 lebih semua tak makan ubat tu semua kira pahlawan lah tu. Kan? Sebab bila gula lebih 20, tiba-tiba bila makan lebih sikit dia overshoot kan? Tu yang dia pergi ke stroke. Dia tak perasan. Jadi jangan main-main lah. Maksudnya kita kalau boleh kontrol bawah 11, 10, 11 tu okey lagi. Jangan lebih. Dan tak makan ubat. Kan? Bahaya kan? Kalau tak makan jangan makan apa. Kan?
Okay, insyaAllah. Semoga Allah SWT bagi kita taufik hidayah untuk kita sama-sama amal dan sampaikan insyaAllah. Mana-mana yang baik tu tuan-tuan gunalah kan. Sampaikan. Mana yang tak baik tu tuan-tuan maafkan saya. Mungkin saya bergurau aja. Dan terima kasihlah atas jemputan. Tapi kalau saya ada masa, memang saya datang je. Saya tak kisah bila bila ada free, memang saya datang. Jangan serik lah. InsyaAllah. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak ada soalan kan? Soal jawab tak ada. Jangan tanya soalan susah-susah. Ada soalan? Dah habis? Saya dah habis. Okay. Betul-betul ni ada soalan ke tak? Satu. Dah lapar semua ni. Hai. Masya Allah, satu perkongsian yang sangat mendalam dan terkesan di jiwa. Yang saya terkesan, jangan jadi pahlawan sangat Cik Ali. Okey, yang lain pun sama jugalah. Toksid kita akan keluarkan sebentar lagi. Okey, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih Dr. Dari kami di CVL, majlis menjemput yang berusaha pengarah CVL untuk menyampaikan cerdah hati kenang-kenangan kepada penceramah kita. Dipersilakan yang bagi Prof untuk menerima sedikit tanda mata daripada pihak CVL. Okey. Terima kasih kepada yang berusaha Prof. Okey, kita nak bergambar dulu sebelum makan. Gambar ramai-ramai. Gambar tengah makan ke apa? Tak payah, tengah makan nanti kau sebet. Okey, best semua ni kita ambil gambar. Ada kamera. Show kamera, telefon dia berapa power dah? Okey, sila ke hadapan dan kita bergambar bersama dengan penceramah kita. Ya? Yang WhatsApp pun angkat WhatsApp. Saya. Cepat sikit, lapar ni. Ubi menanti-nanti tu. Lagi ke depan. Jangan jadi ubi Dia cakap dulu, ubi kayu. Ada ubi kayu gitu? Ada. Dengan kayunya dia pukul kau. Yang cepat. Ready. 3, 2, 1. Sekali. 3, 2, 1. Tasak. Doa. Okey. Nasyid. 3, 2, 1. Okey, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz dan semua. Selesai sudah majlis ilmu kita. Kini tibalah masanya untuk kita meraihkan UWAH dan menyantuni kepelbagaian kita melalui menu potluck tema ubi kita. Sebelum kita menjamu selera, majlis secara rasminya ditutup dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As.
Okey, dipersilakan semua warga CVL dan Ustaz untuk menikmati hidangan. Selamat menjamu selera, eratkan ruah kita dan terima kasih atas kehadiran semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sila jemput makan.